Kita sebelum tu, terlebih dulu saya nak ucapkan selamat raya Aidilfitri kepada anda. InsyaAllah. Ni Ustaz bagi tips sikit kepada anda tuan semua. Tips lah biasa sikit-sikit lah tuan-tuan akan bagi. Kalau nak bagi banyak mungkin tuan-tuan tidak terbuat. Okey, tips untuk malam raya ni Ustaz akan kongsi kepada tuan semua. Okey, tip ni lah pertama tuan semua. Okey, bila kita dah dapat tahu malam besok adalah raya, gunalah peluang malam ni tuan semua. Yang mana malam ni adalah malam raya telah merupakan malam yang Allah Taala terima doa kita dan Allah Taala ampun dosa kita. Ambil peluang tuan-tuan untuk kita berdoa, banyak berdoa. Sebab tu kalau boleh dah Ustaz nak bagi tips sikit lah. Kalau macam Ustaz buat kat rumah kan. Dan lepas sembahyang maghrib kita sembahyang sunat awabin, lepas tu kita buka puasa, kita makan berat sikit, lepas tu kita sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak tuan semua, selepas sembahyang isyak kita apa tuan semua, kita sembahyang sunat tasbih. Kita sembahyang ajak macam Ustaz ajak anak cucu semua, okey jom kita sembahyang sunat tasbih. Kalau anda nak sembahyang di masjid, anda boleh sembahyang di masjid. Kalau kat rumah anda kumpul semua anak isteri apa semua, kita sama-sama sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Dan kita berdoa malam tu. Sama-sama kita berdoa kerana doa kita tidak ada tolak. Dan tuan semua, pada malam tu sembahyang, yalah ada orang nak buat kuih, ada nak pasang nasi apa semua tu, tak apa tuan semua. Di samping anda buat kerja tersebut, jangan lupa tuan semua, banyak kita berselawat ke atas Rasulullah SAW dan banyak kita membaca istighfar astaghfirullahalazim. Tak apa, sambil anda bekerja pun anda boleh baca astaghfirullahalazim. Kita tengok ada satu pembuat roti, dia hari-hari dia baca istighfar, sambil dia buat kerja dia baca istighfar dan semua, tetapi Allah Taala kabulkan segala doa dia. Sama dengan kita dan semua, sambil kita pasang nasi, sambil kita bersih, kita lap pintu ke apa semua, kita jangan lupa kita berselawat dan kita beristighfar, insya-Allah. Dan juga tuan semua, kalau boleh bangun pagi esok, bangun awal-awal tuan semua, kita sembahyang tahajud, lepas sembahyang tahajud kita sembahyang subuh, dan juga jangan lupa tuan semua ada amalan-amalan lepas subuh. Nanti amalan lepas subuh tu Ustaz akan kontak kepada anda. Ustaz akan beritahu kepada anda tentang bagaimana amalan-amalan selepas subuh untuk anda mengamalkannya. Dan juga tuan semua, dan juga jangan lupa pakai bangun-bangunan untuk anda pergi sembahyang raya, insya-Allah. Itu tip, beberapa tip, insya-Allah. Ustaz akan bagi tip-tip lain lagi dengan amalan-amalan dalam TikTok yang lain juga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.